bacalah orang Melayu. Tolong baca. 70 bilion US dollar kita beri untuk dilaburkan di Amerika untuk peluang pekerjaan orang Amerika. Lantas apa yang kita perlu lakukan? Angkat Anwar. Sekarang ini kita tidak boleh kompromi. Kerajaan ini mesti diturunkan hari ini juga. Dan ia hanya boleh dilakukan dengan penyatuan kita semua. Di dalam klausa 6.2 jelas GLC kita bercakap tentang Melayu, kita bercakap tentang Bumi Putra, kita bicara soal perjuangan Melayu, bisnes Melayu dan sebagainya. Tetapi perjanjian ini dengan jelas tidak boleh ada sebarang diskriminasi kepada US products, US services. Dengan mudah sahaja apa yang kita telah usahakan selama 68 tahun membawa kemerdekaan telah dibuang begitu sahaja hak Bumi Putra dengan satu pena daripada Rumah Putih. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara 153 ini adalah satu perkara yang menjadi asas kepada mendukung perlembagaan persekutuan itu. It's a social contract. Social contract ini tidak tertulis dengan jelas perkataan social contract dalam perlembagaan persekutuan tersebut. Tetapi social